تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. نويت التعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة. يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kelapangan pada kita pada pagi ini. Alhamdulillah dapat sama-sama sekali lagi berkumpul dalam pertemuan secara maya ini. Alhamdulillah kita sama-sama berkongsi ilmu dalam pertemuan ini, merujuk kepada kitab Mukasyafatul Qulub, menyingkap hati menghampiri ilahi, yang ditinggalkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah untuk umat Islam menjadi pedoman dalam kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Islam terikat dengan hukum-hukum yang Allah SWT telah tetapkan. Itu ada secara ringkasnya, iaitu ada dosa dan pahala. Ya tak? Kita orang Islam, kita ada konsep dosa dan pahala. Orang Islam kalau dia tidak tahu hukum dosa dan pahala ni, dia setengah daripada orang Islam yang tidak tahu. Dia beragama dalam keadaan tidak tahu. Yang paling basic dalam Islam, dia ada dosa pahala. Itu yang menjadikan seseorang itu jadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, akramakum, akramakum yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Atqakum, iaitu apa dia bertakwa? Iaitu orang yang menunaikan segala perintah Allah dan mendengar segala larangannya. Menunaikan perintah Allah itu ada pahalanya. Meninggal segala larangan Allah itu ada pahalanya.
Melakukan segala larangan Allah itu ada dosanya, meninggal segala larangan Allah itu ada pahalanya. Tidak, meninggal segala kewajipan Allah Taala perintah itu ada dosanya. Tidak. Jadi dosa pahala ni perkara asas, dan sudah tentu kita orang beriman, kita sangat sensitif dengan dosa pahala lah. Tidak. Perkara yang ada dosa kita tak nak terlibat. Perkara yang ada pahala kita nak dapat. Tetapi kita ada halangan, iaitu syahwah kita. Kita kena kenal, kita manusia ada syahwah. Kita bukan malaikat. Malaikat. Kita ada syahwah. Syahwah ni ataupun nafsu yang amarah. Nafsu yang amarah. Dia syahwah. Ada syahwah. Nafsu mutmainnah tak ada syahwah. Syahwah ini membawa kepada kita akan melakukan dosa. Syahwah. Syahwah ni dia ujian bagi kita. Manusia diuji dengan syahwah. Ada keinginan mengikut hawa nafsu yang amarah tadi. Jadi itu syahwah. Jadi untuk kita selamat daripada syahwah kita, tak ada jalan lain. Mereka kita kena mengikut ajaran yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kalau orang tidak ada itu, dia tidak ada jalan. Sebab itu Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Dan di saat tidak ada Rasul, di situ Allah Ta'ala tidak ambil salah atas manusia. Apabila diturunkan Rasul, maka manusia itu akan bertanggungjawab dengan hukum-hukum yang diajar oleh Rasul. Wajib kena ikut. Tapi kalau semasa tak ada Rasul, pernah berlaku di muka bumi ni, zaman yang fitrah dipanggil, zaman tak ada Rasul. Jadi manusia hidup zaman itu tidak ada kesalahan, tak ada salah tadi. Tidak. Jadi kita ni dah ada Rasul, dan selepas Nabi kita Muhammad SAW, Rasul yang tidak ada Rasul lagi lepas dia. Jadi semua manusia tidak boleh mengatakan bahawa kami tidak ada Rasul. Tidak. Walaupun tak ada Rasul, tapi ajaran Rasul yang terakhir itu walid sampainya kali kiamat. Jadi jalan keselamatan yang Allah bagi, inilah keadilan Allah. Allah tidak menzalimi kita. Dia uji kita dengan syahwah, dia bagi jalan penyelesaian. Laqad mannal sesungguhnya laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasula. Dalam ayat Al-Quran Allah telah menerangkan, sesungguhnya telah tenanglah orang-orang beriman tu dengan apabila dibangkitkan Rasul dengan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang diutuskan dan mengajar kitab dan hikmah untuk keselamatan. Jadi kita orang beriman, manusia semua kalau dia beriman, dia akan selamat, dan Allah Ta'ala tidak menzalimi kita, membiarkan kita dengan syahwah nafsu kita yang tidak ada pedoman. Kita dah ada pedoman, cuma kita ikut ataupun tidak. Jadi kita alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang beriman dan berusaha sedaya upaya kita untuk mematuhi segala hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk keselamatan kita juga, untuk kedamaian hidup kita juga. Ya, sama ada hukum dalam bentuk kehidupan individual, secara individu. Kita atas diri paduannya, kita atas padu atas diri kita. Kita kena menjaga diri kita, maruah diri kita. Lepas tu dalam bentuk istimai, bentuk masyarakat, itu masyarakat yang kecil, keluarga kita. Itu suami, ada isteri, ada anak-anak. Itu keluarga kita. Kena jaga ikut hukum. Dan ikut keluarga yang besar. Dalam jiran-jiran dalam satu kampung, dan juga dalam satu negeri dan negara dan dunia seluruhnya, ada undang-undang yang Allah Ta'ala nyatakan jelas dah dalam Al-Quran. Contoh dalam keluarga, mana perkara-perkara yang manusia tidak terfikir
perkara tersebut Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Al-Quran. Manusia. Contohnya manusia diberitahu dalam Al-Quran supaya anak-anak berbuat baik dengan ibu bapa. Jadi buat baik dengan ibu bapa disebut berapa kali dalam Al-Quran. Jadi perkara itu disebut. Sebab apa? Sebab anak-anak kemungkinan ada yang tidak melakukan perkara tersebut. Jadi betul diberi peringatan. Dan anak-anak mampu buat baik pada ibu bapa. Mana suruhan itu sesuai dengan. Tetapi ibu bapa diperintah supaya menjaga ahli keluarga dia daripada api neraka. Buat baik itu memang ibu bapa akan buat baik pada anak dia. Tapi menjaga daripada api neraka belum tentu. Jadi Allah SWT dalam pedoman yang ditunjukkan, kalau perkara yang terfikir oleh manusia, Allah Ta'ala beritahu, aku manusia itu lalai. Jadi ibu bapa mau buat baik atas anak dia, anak baby apa dia jaga elok-elok, itu memang tak ada masalah. Tapi nak jaga anak daripada api neraka, dibakar oleh api neraka, ahli keluarga itu kadang-kadang tidak dilakukan. Maka ada perintah, peringatan yang beri. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Itu bapa. Jadi Al-Quran, agama kita berasas pada dosa pahala. Semua perkiraan berasas pada dosa pahala, kan di situlah ujian ketakwaan kita. Kalau kita takut pada dosa, kita menginginkan pahala. Takut daripada dosa, dosa itu ialah simbol kemurkaan Allah. Pahala itulah simbol kesayangan, keredaan Allah. Dapat. Orang yang sayang, dia akan bagi balasan, bagi hadiah. Bagi hadiah. Orang yang tak suka, dia akan marah-marah. Dia akan mengenakan. Itu ialah begitu Allah SWT. Allah Ta'ala dah beritahu ada dosa dan pahala, dan dijanjikan orang yang mempunyai pahala akan dibalas dengan syurga, dan orang yang banyak dosa akan dibalaskan dengan neraka. Jadi neraka ini adalah balasan setimpal. Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba, mereka hambanya sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri, iaitu mereka tidak mengikut pedoman yang diberi awal-awal lagi. Itulah ceritanya. Jadi kata dengan Ibnul Mubarak, muka surat 104 deh. Ibnul Mubarak itu Abdullah bin Al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, dia bertanya kepada seorang yang bernama Wahab ibni Al-Wardi, seorang alim di zaman dia lah, di zaman salaf ni. Ditanya, apakah orang yang bermaksiat pada Allah merasakan ibadah? Dia kata, adakah orang buat maksiat tu dia rasa dia macam beribadah, iaitu mengabdikan diri pada Allah? Jawab dengan Wahab ibn Al-Wardi rahimahullah ta'ala, dia kata, tidak. Dia kata, orang buat maksiat, ibadah mananya ada buat maksiat? Ibadah ni ialah satu yang ketaatan. Jadi Ibn Mubarak bertanya pada Wahab Ibn Al-Wardi, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah merasakan ibadah? Jawab Wahab Ibn Al-Wardi, dia kata, tidak. Dia kata, tidak. Tak ada. Sebab tu kita tidak boleh buat maksiat. Tak? Bahkan orang buat maksiat ni, dia tidak peduli. Dia tak kisah. Dia tak rasa apa pun. Dia tak peduli. Maksiat lah. Orang buat maksiat ni, dia tak terfikir bahawa dia buat tu adalah kedurhakaan kepada Allah.
Itu tak peduli. Ini. Jadi sebab tu orang-orang yang bermaksiat, dia tidak takut pada Allah. Sebab tu dia mampu bermaksiat. Tapi kalau dia takut pada Allah, dia tidak mampu bermaksiat. Tidak. Banyak ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala menerangkan bahawa ketaatan itu datang daripada takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak. Kerana dia takut. Kalau tidak takut pada Allah, nafsu tidak takut pada Allah, dia akan ikut syahwah dan sentiasa cenderung pada maksiat. Sehingga dia melakukan maksiat dan ada syaitan yang menghasut dia. Muka surat 105. Imam Abu Al-Farraj Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, takut akan dosa itu adalah api yang membakar syahwat. Ini adalah satu tip yang diberi oleh para ulama. Kalau kita nak menyucikan diri kita, nak mengurangkan syahwat pada diri kita, tak ada jalan lain. Tak ada jalan. Ini jalan yang ditunjukkan oleh agama kita, yang disimpulkan oleh Imam Abu Al-Farraj Ibni Al-Jauzi rahimahullah. Dia kata, takut akan dosa, takut melakukan dosa tadi, takut. Dosa-dosa ni kemurkaan Allah. Takut itu akan membakar syahwat. Dia seperti api. Takut pada Allah, api akan membakar syahwat kita. Kita ada syahwat, mana kita nak kurangkan syahwat kita ni? Kena takut pada dosa. Takut nak buat dosa. Apa? Dosa itu kemurkaan Allah. Jadi gitu. Jadi apabila kita ingat dan yakin Allah ni Tuhan kita yang menjaga kita dan menguasai sekalian alam ni, dia ada larangan dia dan suruhan dia. Jadi kita takut meninggalkan suruhan dia, takut melakukan larangan dia, kerana semua tu berdosa. Jadi takut itu akan membakar akan syahwat kita. Jadi apabila syahwat terbakar, kurang-kurang lah. Kurang-kurang. Kita tengok kebakaran yang berlaku di Amerika, kebakaran yang berlaku di Israel, kebakaran. Ditunjuk dalam gambar tu lah. Berlaku sebenar tu, kita tak ada di tempat itu. Tapi nak ayat kebakaran api, mana hangus habis tak? Bangun yang ada, tumbuh-tumbuh yang ada, yang hangus habis. Begitulah. Dalam diri kita ni syahwat yang berbagai-bagai, bercabai-cabai. Kita takut kan pada Allah. Takut. Ajar anak-anak kita supaya takut akan dosa. Takut akan dosa. Ajar sentiasalah kita menghadir majlis ilmu yang menyedarkan kita. Takut akan dosa. Boleh takut akan dosa itu, kerana dosa itu kemurkaan Allah. Jadi yang sering kita takut akan Allah, dia akan membakar syahwat. Itu jalannya. Jalan lain tak ada. Jalan lain tak ada. Baik. Keutamanya menurut qada terbakarnya syahwat. Jadi orang itu akan jadi kemuliaan dia akan datang. Apabila orang itu syahwat dia berkurangan, maka kemuliaan akan datang. Keutamaan akan datang pada dia. Kebaikan akan datang pada dia menurut qada terbakarnya syahwat. Makin kuat terbakar syahwat, semakin banyak kebaikan pada dia. Gitu. Jadi kita kebaikan tak ada oleh kita, ke nafsu. Ini ialah yang diterangkan oleh Imam Abu Al-Farraj. Keutamaan seseorang itu menurut qada terbakarnya syahwat dan qada jauhnya daripada maksiat. Apabila syahwat dia terbakar, dia jauh daripada maksiat. Dan yang ketiga, berikut qada, macam mana dorongan dia kepada ketaatan. Macam mana semangat dia nak buat ketaatan. Makin banyak semangat dia, semakin banyak dia melakukan ketaatan, semakin tinggi kemuliaan dia. Sebab tu orang yang nak baiki diri kena berada bersama dengan guru. Guru, murabbi, mursyid yang mendidik, yang memberi motivasi kepada dia. Sentiasa ada dorongan untuk buat ketaatan. Rajin berzikir, rajin bersemayam sunat, rajin berpuasa sunat, rajin membaca Al-Quran, rajin buat kebaikan. Jadi itu dorongan dia ada daripada jurulatih dia. Iaitu guru dia, guru mursyid kena ada. Itu adalah satu cara lah untuk meningkatkan
kadar terdorongnya kepada ketaatan. Ya, dan setengah menghadiri kuliah-kuliah ilmu. Ya, itu ialah setengah pada membawa dorongan. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, kemuliaan ada semakin tinggi kemuliaan pada dia. Keutamaan. Dia menjadi orang utama lah. VIP lah. Dalam majlis Allah. Majlis di hadrat Allah. Orang-orang yang syahwahnya berkurangan, pertanyaan bertambah, maka dia semakin dimuliakan, diutama dalam majlis di hadrat Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketakutan tidak menjadi keutamaan? Macam mana ketakutan tidak menjadi keutamaan? Sebab apa? Macam mana boleh jadi ketakutan tidak menjadi keutamaan? Tak nak sabar. Itu satu persoalan yang ditimbulkan. Tak nak sabar. Kalau orang takut pada Allah, sudah tentu dia akan jadi keutamaan. Sebab apabila takut pada Allah, seorang itu akan jadi kurang syahwah dia. Apabila kurang syahwah dia, dirinya semakin suci. Tazkiyatun nafs dipanggil. Penyucian nafsu. Nafsu semakin bersih. Makin suci. Akan menimbul warok. Itu ialah kemuliaan. Ada warok. Mana warok ni mana tidak suka kepada benda syubhah dah. Apabila syahwah berkurang, syubhah pun berkurang. Benda-benda syubhah ni tinggallah. Jadi dia mai puasa nak tinggal. Tak payahlah terlibat dengan benda-benda syubhah ni. Jadi dia kata. Kemudian daripada situ akan bertimbul ketakwaan. Dia ni takut untuk meninggal perintah Allah dan takut untuk melanggar larangan Allah, untuk melakukan larangan Allah. Ketakwaan. Kemudian timbul mujahadah. Mujahadah timbul, jihad dan mujahadah timbul. Dia jadi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang punya kekuatan jiwa yang kental. Dan dia akan banyak beramal dengan amalan-amalan yang utama seperti sembahyang, puasa, bersedekah, zakat, menunjukkan haji dan umrah. Itu amalan utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan berlaku. Kalau orang tu syahwah dia berkurang, subhah dia berkurang, akan menjadi makin. Jadi tak mulia apa-apa ya. Mulia lah orang macam tu lah. Mulia lah orang macam tu. Jadi inilah gambaran yang kita kena ada tentang agama kita. Maka kemudian Imam Al-Ghazali membawa ayat-ayat Al-Quran. Kita baca ayat Al-Quran. Salah satunya daripada surah Al-A'raf. Dia ambil sedikit potongan. Sebenarnya ayat ni panjang. Surah Al-A'raf 154. Wa fi nuskhatiha hudan wa rahmah lilladzinahum lirabbihim yarhabun. Ini cerita ayat ni ketika Nabi Musa dia pulang daripada Bukit Tur Saina. Ketika itu dia dapati kaumnya telah menyembah berhala, menyembah patung lembu. Maka dia sangat marah. Kemudian dia terus pergi kepada Nabi Harun dan dia tarik janggut Nabi Harun dan dia lepas, dia lempar Taurah yang dia baru terima daripada di tangannya. Dia nak marah sangat. Kemudian setelah dia reda molek, dia tak nak marah dia pergi kutip semula. Dia ambil semula Taurah tadi. Dan Taurah itu ialah wahyu daripada Allah Ta'ala yang panah-panah lagi, yang baru terima. Jadi sebab itu turun ayat ni. Dan setelah amarah Musa reda, diambilnya kembali lauh yakni Taurah itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Sebab tu Al-Quran ada kitab-kitab daripada Allah Ta'ala. Orang yang tidak takut pada Allah, dia tidak berkesan apa-apa pun Al-Quran. Tidak jadi makna pun bagi dia. Tapi bagi orang yang takut pada Allah, Al-Quran ini menjadi petunjuk dan rahmat bagi dia. Dia rasa bahagia. Dia rasa utuhnya aku ada Al-Quran. Dia rasa bertuahnya aku ada Al-Quran. Bersyukurnya aku ada Al-Quran. Aku boleh baca. Aku boleh menimba ilmu daripada Al-Quran. Dan segala ilmu dalam agama kita bersumber daripada
Al-Quran, ya, dan Al-Hadis. Dan semuanya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takut saja. Sebab tu kalau orang tak takut pada Allah Taala, jadi tak jadi apa Al-Quran. Baca pun dia tak dengar. Tu kita sampai peringkat tu kita takut tu. Iaitu apabila dibacakan Al-Quran dia tidak. Bahkan dia kata walladzina kafaru, dia kata orang-orang kafir, dia kata la tasma'un al-Quran walghaw fi la'allakum taghlibun. Dia macam orang masa Nabi duk baca Al-Quran, dia kata jangan dengar Al-Quran, dia kata orang kafir sama Nabi, la tasma'un al-Quran. Lepas tu dia kata jangan dengar. Lepas tu dia kata pula walghaw fi, buat geger, buat bising-bising biar orang tak dengar. Supaya orang tu tak boleh dengar molek, orang tak boleh dengar kau jadi bising. Masa Nabi membaca Al-Quran, Nabi SAW membaca Al-Quran, dia buat bising, tak sesuai orang dengar. Itu orang kafir. Orang kafir tak. Jadi kita Alhamdulillah, kerana kita orang beriman, kita sangat memuliakan Al-Quran. Bahkan kita sentiasa membaca setiap hari, dan kita rasa rindu kepada Al-Quran. Kalau kita tidak membacanya, itu tanda orang-orang beriman. Dia dapat petunjuk kepada Al-Quran. Kemudian ayat seterusnya surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhannya, siapakah mereka ini? Iaitu orang-orang beriman dan beramal soleh. Dia mari pada ayat yang awal, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman yang beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik kejadian di muka bumi ini. Allahu Akbar. Syukurnya kita dah. Syukurnya kita banyak-banyak kita jadi orang beriman. Sebaik-baik makhluk yang duduk merayak di muka bumi ini ialah orang beriman. Al-Bariyah ni, Al-Bariyah ni ulama menyebut sebenarnya iaitu makhluk yang duduk merayak muka bumi. Manusia duduk merayak juga, duduk berjalan lagi mari muka bumi dah. Dan banyak manusia tadi orang beriman lah paling baik. Mana binatang baik, semua makhluk, semua tu orang beriman paling baik, khairil bariyah. Dan Allah Ta'ala khusus memberi balasan pada dia. Apa balasan mereka? Di sisi Allah Ta'ala ada sedia, iaitu jannati adnin, taman-taman. Taman-taman, di sini taman-taman di hari akhirat nanti. Jannah tu taman, tapi orang Melayu terjemah serga. Jadi tak tahulah serga ni mai perkataan daripada Sanskrit mana, tak tahulah. Tu bahasa Arab tak ada bahasa serga. Surga ni bahasa bukan bahasa Arab. Bahasa Arab jannatun, jannatin, jannatu adnin. Jannah ni surga, diterjemah surga. Jadi bahasa sebenarnya jannat iaitu taman-taman. Dalam taman tu, yang sudah taman kita di akhirat nanti. Taman tu indah. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Taman yang indah itu, yang mengalir air di bawahnya beberapa sungai. Allahu Akbar. Dan duduk situ kekal selama-lamanya. Allah. Itulah balasan Allah Ta'ala. Tak ada fikir nak gilai dah. Dalam keadaan kenikmatan di situ, jannatu adnin. Kekallah mereka dalamnya selama-lama. Itu balasan Allah. Kalau nikmat selama-lama. Atau dunia ni tak ada nikmat. Ini ujian semua. Nikmat di akhirat nanti. Atau dunia ni kalau kita rasa sedar, kita kata nikmat ada. Itu sebenarnya ujian. Walaupun kita kata nikmat, tapi nikmat di dunia ni dia betul ujian.
Walau kita kata bala di dunia ni, azab, bala ataupun azab dunia ni ujian. Bukannya hak semati lagi. Hak semati dah akhirat ni. Kekal hak ni. Kalau nikmat yang kekal, tak ada ujung dah. Kalau azab yang kekal, tak ada ujung dah. Sebab tu akhirat ni tak ada ujung dah dia. Lepas tu kita kena tahu awal-awal. Ini tak tahu dah. Lepas tu duk takwil. Ada ke? Orang Islam sendiri pun takwil, duk protes, tidak boleh. Hukum-hukum Allah tidak boleh protes. Kalau orang Islam itu protes, di mana keislaman dia? Ada seorang penceramah dia kata, kalau tak ikut hukum Islam, tak ada ahli Islam dah. Islam ni kan agama. Agama itulah perhimpunan segala hukum-hukum. Jadi gitu. Jadi anak-anak kita perlu diajar bahawa kita orang Islam, kita ada hukum-hukum kita. Kita kena tak boleh nak protes apa. Ikut. Kena ikut. Mampu kita ikut. Allah Ta'ala ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi di dalam surga tu selama-lamanya duduk dalam surga dengan nikmat pemberian Allah Ta'ala. Jadi balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang di dunia dulu dia takut untuk melanggar perintah Allah, iaitu hak Tuhan suruh dia takut nak tinggal, hak Tuhan larang dia takut nak buat. Allah, kalau dia tak buat benda hak Tuhan larang tu, bapa mu tak buat. Kuasa nak buat kuasa. Tapi apa tak buat? Aku takut Tuhan. Allah besar tu. Jawapan tu. Besar tu. Orang mari holo kan? Rasuah. Tik. Wi holo. Kau orang meja, kau atas meja. Jangan. Minta maaf. Minta maaf. Apa dia mau tak boleh? Orang lain ambil tak tu. Oh, dia paksa suruh ambil. Tak boleh. Ambo takut Tuhan. Oh, besar tu. Besar. Di sisi Allah Ta'ala perkataan yang besar. Tapi di sisi manusia, mana-mana ada Tuhan. Itu orang kafir kan. Mana-mana ada Tuhan. Ambil dah. Jadi rasuah batu, rasuah lah ni tak boleh nak sekat tu tau. Macam orang ngedar dadah tau. Kalau tu, dah ni. Jual sikit dapat piti banyak. Payah dengan dadah dengan rasuah ni payah. Tak? Kerana dia semua tu permainan sahwah belaka tu. Payah tak? Kecuali orang takut pada Allah. Itu saja. Jalan lain tak ada dah. Seperti mana yang disebut oleh Imam Abu Al-Farash Ibn Al-Jawzi rahimahullah. Jadi kita tak ada jalan lain. Baik. Kemudian ayat seterusnya iaitu daripada surah Al-Imran ayat 175. Dia ambil sepotong ayat yang ujungnya iaitu Innama dhalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan. Ini ada kisah dalam Al-Quran di mana kita ditakut-takutkan dalam hati kita. Lama ke, risau ni tak. Semua tu ialah berita-berita yang menakut-nakut itu ialah syaitan. Jangan buat, lama ke begini. Suruhan Allah ni dia larang supaya jangan buat. Maksiat pula, buat-buatlah. Boleh begini-begini. Jadi semua tu kerjaan syaitan. Jadi syaitan ni dia mari pada asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan dia menjanjikan kefakiran. Mu ni jadi kalau duduk sedekah banyak jadi fakir mu ni. Dia kata tak si orang sedekah. Dia sedekah situ suruh jadi fakir mu ni. Jadi kata kemudian asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya, dan dia mengajak kamu, mengajak kamu buat benda fahsya, benda hak lucu, hak cabul, hak itu. Itu semua tu fahsya.
Fahishah. Ini semua benda-benda syahwahan. Setan dia dia mari beri ketakutan begitu begini. Jadi Allah SWT menyebut, oleh itu janganlah kamu takut pada mereka. Ini Allah Taala beri pedoman Al-Quran. Sebab apa? Sebab manusia kadang lupa. Dia tak takut dia pada Allah. Dia tak takut kepada setan. Jadi oleh itu Allah Taala beritahu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Yani takut pada mana? Jangan meninggal perintahku. Itu artinya. Takutlah padaku ni makna janganlah. Ulama kata janganlah cuai perintahku. Jika betul kamu orang beriman. Jadi kalau kita orang beriman, kita tidak boleh mencuai perintah-perintah Allah. Perlu dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan kecintaan pada Allah. Kemudian ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan orang-orang yang takut akan Allah SWT, bahawa dia akan berdiri di hadapan mahkamah Allah Taala untuk dihisap amalan dia. Dia takut tu. Takut akhirat ni. Kita akan pergi ke akhirat, akan hisap amalan kita. Allah takut nak buat. Orang macam ni atas dunia duk takut gini ni, di akhirat nanti Allah Ta'ala sediakan 2 surga baginya. Allah jannatan, disediakan baginya 2 surga. Baik. Kemudian ayat yang lain, sayadzakkaru man yakhsha. Kerana orang yang takut melanggar perintah Allah itu akan menerima peringatan. Hanya orang takut saja nak menerima peringatan daripada Allah Ta'ala. Menerima peringatan Allah. Orang tak takut pada Allah, tak dapat, tak ada antena nak terima. Tak ada receiver. Nak terima hidayah petunjuk Allah Ta'ala, tak dapat. Kerana dia tak takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah sentiasa dapat rahmat dan petunjuk daripada Allah. Jadi kalau kita nak bahagia, ketenangan dalam kehidupan secara individu, secara berkeluarga, secara bermasyarakat, bila kita takut pada Allah Ta'ala, maka masyarakat itu akan dapat keberkatan, rahmat, petunjuk. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu. Jadi hingga akhir ayat, mana Allah Ta'ala menyebut, kalaulah satu negeri itu dia bertakwa, beriman dan bertakwa, dia akan dapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Mana kalau ada hasil masuk negeri, berkat. Ini ada hasil masuk negeri, yang mari ambil kau ipun banyak orang mari pau. Banyak tu hari rezeki kita orang mari pau. Orang kedai mari pau. Habis we ke dia. Tali kosi sesama kita. Nyepau kau ke kedai. Jadi tu tak berkat kalau dah tak berkat kan? Jadi takut ke makhluk. Jadi tak boleh, tak ada kedamaian, ketakutan. Makhluk pula orang kafir. Itu bahaya. Baik. Jadi orang beriman, insya-Allah kita ni semoga Allah Ta'ala beri petunjuk dan hidayah sentiasa. Kerana kita ada rasa takut pada Allah. Kerana orang yang takut pada Allah Ta'ala, saya zakkaru man yakhsha, dia akan menerima peringatan daripada Allah. Sentiasa Allah memperingati. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah padaku, aku akan peringat padamu. Jadi kita sentiasa diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Kita kata, ya Allah. Kita suruh Allah. Allah kata, ya hambaku. Jadi dia sayang kita. Waktu kita kan, bangun malam-malam, munajat pada Allah. Minta keampunan dan rahmat, petunjuk. Malam-malam kena ada dah dengan umur 40, dekat 40 dan 40 lebih. Dia kalau dia umur 40 lebih kan, ada umur nak menghampiri 40, patut orang tu hisah dah. Dalam Al-Quran menyebut tentang umur 40 ni lah.
balagha apa arba'ina nasanah. Ada ayat surah Al-Ahqaf begitu. Ada ayat. Mana masuk umur 40 jadi isah dah. Moga masa umur 40 ni dia dah ada, kalau seorang lelaki dia dah jadi suami, dah ada isteri, mana ada anak-anak dah. Jadi dia boleh mengenal macam mana susahnya ayah dia dulu nak boleh ke dia. Dia nak boleh ke anak dia tu susah dah. Tubik pada wujud selebih dia. Dia ingat dia ni tubik pada wujud selebih ayah dia. Sakit mungkin ayah dia. Tak? Jadi anak boleh tubik ni mari daripada mungkin ayah tubik. Jadi ayah ni masuk umur 60-70 dah tak cekak dah lah. Dah membesarkan anak-anak ni dengan tu lepak kerak tu. Ingat mudah nak buat tubik. Sperma proses di dalam badan ni. Di asal kejadian kita tu. Situ tu ayat berlaku dalam Al-Quran tu. Lepas tu kita kalau kita umur 40 tak isah lagi kan. Takut juga tu. Lepas tu umur 40, menghampiri 40 tu kena ada dah. Jangan tunggu 40. Tak? Dah mendengar dah. Tazkirah tak? Isah lah. Tak? Apa tunggu 40 kita isah. Jangan buat rancangan kita. Kalau puasa isah lah. Umur 35 kok 36 isah tak? Isah jadi kembali pada Allah itu selamat. Dunia akhirat orang itu. Karena dia mendapat petunjuk. Saya zakar mayakhsha, karena orang takut pada Allah, dia akan memberi peringatan. Hidayah petunjuk. Kemana ayat yang lain? Ada surah Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, yakni takut melanggar perintah Allah itu dan meninggal surah Allah itu siapa? Orang yang ada takut bimbang ni tak ada orang lain kecuali kerana orang beriman yang berilmu. Hamba-hambanya yang berilmu. Min ibadihul ulama, hamba-hambanya. Di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Al-ulama. Ada. Sebab tu disebut oleh Ibn Katsir dalam tafsir Quranul Azim. Dia kata maksud ayat ini ni, di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar takut padanya, kepada Allah, hanyalah orang yang berilmu. Betul. Kalau orang tidak berilmu, nak takut guano macam kita kan? Kita tak. Kita duduk umur kita tak. Duduk umur kita sendiri dah tu. Duduk molek-molek, duduk segar molek-molek. Tiba-tiba kita sakit. Sakit kita apa panggil Tok Bomo. Tok Bomo kata, mu tahu tak dalam rumah mu ada jin tanah ni. Takut lalu kita. Belum tu tak takut gapo. Mu sakit tu jin tanah duk kekeh mu ni. Jadi takut lalu kita. Nak masuk dalam bilik tu takut bilik tak. Tu sebab kita tahu. Kalau tak tahu tak takut dah. Tu buat banding. Yalah kita manusia dekat tu kita gagah kita. Orang mari royak pelik-pelik takut lalu. Tak ada orang gagah kita tu. Takut. Gitulah. Kalau orang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak belajar mengenal sifat-sifat Allah Taala, mengenal nama-nama Allah Taala, yang Jalal, yang Jamal, yang Kamal, tak kenal dah. Tak takut guano, tak takut. Lepas tu dia kena ada ilmu. Lepas tu ada ilmu perdoain, iaitu ilmu akidah, ilmu ibadah dan ilmu akhlak. Ilmu tasawuf. Kena belajar tu perdoain. Lepas tu belajar tu gak nak takut guano pada Allah. Ada. Jadi sebab tu Ibn Katsir kata di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepadanya hanyalah orang-orang berilmu. Dia ada ilmu. Ilmu perdoain. Ilmu lain tidak bawa takut pada Allah. Ilmu berdoa itu bawa takut pada Allah. Yang utama sekali ilmu bawa mengenal Allah. Itu yang bawa takut pada Allah. Sebab apabila sempurna pengenalan dan pengetahuan terhadap yang Maha Agung,
Zat yang maha mencipta, maha kuasa, maha mengetahui, dia akan merasa takut kepadanya, akan semakin tinggi dan semakin membesar. Itu cara dia. Sufyan As-Sawri mengatakan, bersumberkan daripada Abu Hayyan, daripada seorang. Dia berkata, ulama itu ada 3 jenis. Dia orang ulama ada 3 jenis. Satu jenis, dia orang yang mengetahui akan Allah dan mengetahui akan perintah Allah. Dan takut kepada Allah. Dan mengetahui ketentuan yang diwajibkannya. Satu. Yang kedua, jenis yang kedua, orang-orang yang mengetahui Allah tetapi tidak mengetahui perintahnya. Dia takut kepada Allah tetapi tidak mengetahui ketentuan yang diwajibkannya. Dan ada ulama yang ketiga, orang yang mengetahui perintah Allah tetapi tidak mengetahui tentang Allah. Dia mengetahui ketentuan dan kewajipannya tetapi tidak takut kepadanya. Jadi orang yang ketiga tu, walaupun dia ulama tapi tak takut pada Allah. Apa? Sebab dia tahu perintah Allah saja. Allah tu dia tak ada ilmu dia tentang Allah SWT. Dia tentang perintah Allah dia tahu. Boleh wayak begitu begini. Tapi dia tidak mampu kan nak melaksanakan kerana dia duduk ikut nafsu syahwah dia. Ini yang kita takut. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis ada yang berkaitan dengan ilmu juga menunjukkan keutamaan takut, kerana ketakutan buah daripada ilmu. Takut pada Allah itu adalah buah daripada ilmu. Ibnu Abi Dunya rahimahullah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila tubuh hamba menggigil kerana takut pada Allah, Allahu Akbar. Sampai situ menggigil, ada orang tubuh dia menggigil. Apa dah mau ketah ni? Aku takut pada Allah. Sampai situ dia. Kita tak aja rasa lagi tak. Takut pada Allah sampai menggigil tubuh. Tidak. Jadi, apabila tubuh hamba menggigil kerana takut pada Allah SWT, kita menggigil takut kerana kau manusia ada tak? Manusia mari nak tembok kita, kau nak apa? Nak tetok kita. Ada? Yang menggigil kita. Kerana ketakutan kita tak. Ataupun rima kau mari hamba kita, menggigil kita. Jadi, apabila tubuh hamba itu menggigil kerana takut pada Allah Azza wa Jalla, jadi mana dia? Rasulullah SAW kata, berguguran daripadanya dosanya. Luruh habis segala dosa dia. Sebagaimana berguguran daun-daun daripada pokok yang kering di musim kemarau. Pokok berguguran, mayangi, jatuh pokok getah kan? Dia dalam kebun getah kan? Musim kemarau kering molek tu mayangi, luruh habis daun dia. Gitulah. Dosa-dosa pada seseorang tadi berguguran kerana takut pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, demi keagunganku, aku tidak menggabungkan pada diri hambaku 2 ketakutan. Dan aku menggabungkan pada dirinya 2 ketenteraman. Jika ia merasa tenteram kepadaku di dunia, atau dunia ni, dia tak takut pada Allah. Amal dia, relax dia. Aku akan buatnya takut pada hari kiamat. Hari kiamat dia akan takut pada Allah. Atau dunia dia tak takut muka. Dia tak takut kah? Ikut syahwah lah dia. Ikut nafsu dah lah. Bergelumai dengan nafsu maksiat dah lah. Jadi akhirat nanti dia akan jadi takut. Jika ia takut kepadaku di dunia, aku akan mententeramkannya di hari akhirat. Orang yang takut pada Allah atas dunia, Allah Ta'ala janji akhirat dia tidak takut pada Allah. Tenteram hatinya pada Allah. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, setiap hati yang dalamnya tidak ada rasa takut pada Allah SWT, berarti ia rosak. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama yang awam, berkata, setiap hati yang dalam tidak ada rasa takut pada Allah, hati itu rosak. Rosaknya berpenyakit lah. Apa? Dia sombong, dia riak, dia ego, tak takut pada Allah. Kemudian firman akhir sekali dibawa ayat Al-Quran, afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Patutkah mereka bersukaria, bergembira hari sana hari sini, sehingga mereka merasa aman daripada rancangan buruk ataupun balasan azab Allah yang diatur oleh Allah Ta'ala? Patutkah dia?
Kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman daripada rancangan buruk, iaitu balasan azab Allah Ta'ala yang diatur oleh Allah Ta'ala. Orang yang merasa aman tu ialah mereka orang-orang yang rugi dia. Itulah orang yang rugi, dia akan menyesal nanti dari akhirat. Allah, ruginya aku 2 hari sana, hari sini. Inilah balas yang aku terima. Jadi menyesal di akhirat. Dalam kubur pun menyesal dah. Allah, ruginya dulu. Aku duduk gimari-gimari. Habis masuk begitu saja. Melacung sana, melacung sini. Habis begitu. Jadi, masa habis begitu saja, tak ada amalan. Ruginya dulu. Adalah sikit sekuit. Aku buat tu pun tak ikhlas. Jadi kosong juga. Itulah yang kita akan menyesal nanti jadi orang rugi. Jadi kalau begitu, marilah sama-sama kita insaf. Dan kita mengorok langkah daripada sekarang untuk meningkatkan diri kita ke arah yang lebih baik. Lebih mendekati Allah SWT. Itu tujuan kita belajar kita Muqasyafatul Qulub ini. Untuk menyikat hati kita dan untuk kita lebih taqarrub ila Allah, menghampiri ilahi. Wallahu a'lam. Setakat itu saja. Semoga Allah Ta'ala memberkati kuliah kita berbagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih pada semua ahli keluarga dan para sahabat yang dapat bersama pada pagi ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Bersama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ji. Bersama. Ishfa' lana